Alright, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu aku lagi Nash dalam Nash Channel. Alright, so ini adalah motor baru aku, iaitu Yamaha MVX V3. Ni yang V3 punya Kau tengok lampu ni V3, tapi ni bukan SP tau. Ni adalah model ABS yang biasa. So dia bukan meter TFT, meter digital biasa, dan dia tak ada pedal shift ke apa kan. Memang tak ada. Ni memang yang low spec punya, sebab dia ada dua spec, SP dengan yang standard. Ni adalah yang standard ABS. Okay, so macam motosikal aku yang lain, Y16 dengan Z650, kita mestilah make up sikit kan motor ni. Takkan kita nak biar standard je. Okay, so ada dua barang yang aku nak tukar atau pasang. First, side mirror. Side mirror ramai yang kutuk aku sebab aku tak pakai side mirror. Saja guys, kita nak buat POV tak ada side mirror, cantik sikit kan. Tak apa, nanti aku akan letak side mirror, tapi bukan side mirror yang biasa. Aku akan pakai back mirror. Nanti aku tunjuk macam mana. Dan aku nak tukar ni cover radiator ni. Tak tahu kau nampak tak, cover radiator ni. Okay, jom tengok barang dia. Ni adalah side mirror, back mirror yang kecil comel. Okay, kemudian ini adalah cover radiator. Ni ada spinner tau. So bila cover radiator tu ada angin, kipas ke, dia akan berpusing. So aku pilih warna biru sebab motor aku ada biru-biru kan. Okay, so jom kita pasang. Aku rasa yang side mirror ni senang je. So, motor ni tak ada balancer tau. Ni getah tau. Ni aku pakai, kalau boleh pakai lebih baik pakai yang leper tu, tapi ni pun boleh. Buka je. Okay, dah buka lah. Okay, letak sini. Lepas tu kita ambil side mirror ni, kita masuk ke dalam ni. Lepas tu kita lock lah. Alright, dah siap pasang. Not bad. Aku tahu kau nampak tidak. Okay, so dah siap pasang. Boleh adjust lah. Benda ni boleh bergerak. Boleh adjust macam tu, ikut kau nak adjust macam mana kan. So settle. Sekarang kita buat radiator cover pula. Alright, dah pasang dah radiator cover Magic Boy. Berpusing. Side mirror pun dah pasang. Okay, so nanti aku akan buat video on board, kita test okay ke tidak side mirror ni kan. Okay, jom. Alright guys, so kita on board. Kita test side mirror baru ni. Side mirror ni kena test dalam perjalanan. Tak boleh tengok situ je. Function ke tidak kan. Apa nampak kat orang belakang. So far memang function, memang boleh nampak jelas. Sebab dia macam zoom sikit tau, dia punya side mirror ni kan. Back mirror ni dia macam zoom. Kemudian position pun kat okay, not bad, boleh adjust. Cuma kalau traditional punya side mirror kat atas ni kan, kau tak perlu nak toleh-toleh lah, boleh nampak terus. Kalau ni kau toleh ke kiri kanan sikit itu, macam tu. Kau nampak pandangan aku kan, situ, macam tu. Memang kena toleh sikit. Okay lah, better ada daripada tak ada kan. Memang function, kena toleh sikit, tapi tak apa. Tapi tak toleh banyak lah, toleh sikit je. So kalau kamu berminat dengan side mirror ni, back mirror ni, boleh tengok dekat link description bawah, atau aku tag produk ni. Muat ke? Patutnya kan lane tengah ni korang kena straight tau, setahu aku lah. Bukan masuk kanan. Tapi biasalah manusia kan. Orang Malaysia ni baik-baik tau. Dia bila pegang steering je, atau pegang motor, atau jalan je barai, dia baik-baik, peramah dan sebagainya. Tapi bila dalam atas jalan, pisang. Atas jalan memang macam jadi orang lain. Macam banyak kereta je. Aduh.
EV. Ramai yang pakai ADV Aku tak berminat pula macam adventure-adventure ni, kecuali sisi besar. Ramai gila pakai skuter sekarang. Majoriti banyak pakai skuter dah sekarang. Aku pun terjebak lah ni. Aduh. Okay, so kesimpulannya Saimira ni fashion. Oh. Okay, braking system motor ni depan dah mula elok lah. Masa awal-awal tu je lah. Tapi macam aku ya kan memang ada kurang dia punya brake kan. Tapi dah sekarang dah okey dah. Cuma brake belakang masih lagi kuat lah. Mungkin sebab engine dekat belakang kan. Oi. Macam tu abang ni pun geleng kepala. Macam tu dia masuk. Memanglah bagi signal tapi cuba nak tengok. Tak, kenapa kau nak tukar lane? Aku tak faham betul lah kau ni. Kenapa nak tukar lane? Sebab tempat tiga lane jam. Kemudian kenapa kau orang nak duduk dekat emergency lane? Kau tahu emergency lane kan, smart lane kan, memang jam gila kau. Tak bergerak lagi teruk daripada yang sekarang. Tak tahu aku pelik kenapa kan. Tak, misteri lah perangai pengguna jalan raya ke ini. Apa hal ni? Yang depan sekali ni ada zone test 3 dan 8C. Betul so kalau tak berani memang lambat sikit lah kita. Nasib baiklah aku punya motor kecil tak ada side mirror. Oh, makin rapat tu. Dan lagi best tak ada gear. Tak ada gear senang. Kau tak betul dengan gear. Oh. Senang nak bercelok seronok betul pakai motor ni. Skuter seronok rupanya. Tapi bab maintenance tu lah yang sakit tu. It's okay. Oh, sikit lagi. Oh, mantap kecil-kecil dia masuk lah. Oh, gitu.